Hari ni kita test WND 1 to 5 stop. Sian tu ni, aku rescue apa ni? Pukul 9 kaya. Dah ni. Dah pergi dekat dah lah, pukul 9 dah. Ha? Pukul 9 dah. Tak nak minum. Pengsan. Berbeza 9 hari ni dengan 9 semalam. Pukul 9 semalam agak cloudy. But today it's so sunny. Good for our skin. Balik raya Kelantan. Weh, main bom dia weh. Pakai net apa? Dah lewat dah. Ha? Lewat dah. Malas aku nak pergi besok. Ambil 40 kilo lah. Ais sirap tak? Sirap Dua. Minum. Dua. Nasi lemak ke petai? Sambal udang ni. Sambal udang petai. Kita tak boleh pergi upah makan Kurma kambing tak? Hari ni aku test ND tak jadi, aku tak reti Kena control ISO. Speed aku buat 1/50. Aku tengok macam mana sebab tadi memang tak jadi. ISO aku terlalu tinggi jadi cerah. Cahaya melimpah. Jadi kejap lagi kita test tengok yang ISO rendah ni, tengok dia jadi macam mana dengan motion blur dia. Okey ke tak okey. Sekejap lagi kita nak balik. Sekarang jam pukul 10.30. For short distance, this is quite crazy. Cuaca dah start panas. Sunlight pun dah memang atas kepala. Memang burn teruk Weh. Dah kampung Stong best tak?
Oh, Gunung Stok. Untuk nature okey lah. Untuk nature okey lah. Kalau buat anak-anak okey. Oh, boleh. Aduh, selah.